What's up, everybody? Welcome once again to the SSBD podcast. My name is Dan. I am Shaz. I'm Moose. I'm Bobby. Jangan lupa guys, follow IG, YouTube, TikTok dan Spotify. Yeah guys, ssbd.cast. Same but different. Keep on top, controversial talk. Get it up and lock. SSBD. Same but different. SSBD. Same but different. SSBD. Still the same podcast. Real people, real stories on a whole different angle. What's up, guys? Welcome once again to another episode of the SSBD. Podcast. Yeah guys, dan jangan lupa guys, follow kita di IG, TikTok, YouTube dan Spotify. What? So jadi kita dah ada baru punya segmen guys Segmen baru nak start ni hari kan? Segmen baru nak start ni juga. Segmen dia nama FYP Report. FYP Report, guys, Ni semua Kita tak ambil jadi- memo semua ni. kita yang jadi terpaling kepo. Okay. Salam, nantilah aku nak buat nak. Sorry. Salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar-pendengar Selamat pagi. SSBD. Pagi Pagi, malam. siang, petang, malam. Pada para pendengar SSBD Podcast. Liputan hari ini, saya ada satu berita daripada Mothership SG mengatakan, responding to queries, police confirm that an accident happened at 6:50 PM Maghrib. Maghrib Okay. June 2nd at a multi-story car park at Woodlands Drive 52, Block 622A. So, according to the news, kereta terbalik guys. Kat Oh, dalam yang car kat park. kapak Dalam tu, kapak yang kita terbalik kan. Tunggang terbalik. Dia Bila turtle lah ni. Total. Penyu lah. Penyu. Penyu. Ini. Penyu tortoise kan? Kura-kura. Kur- Kura-kura is Kura-kura tortoise. turtle, Tortoise. Penyu is turtle. Nak bet. Korang nak bet. Penyu, Ini aku tahu aku betul. turtle, tortoise. Turtle. Aku tanya tadi, aku tanya apa tak? Kau repeat balik, aku tanya apa? Katanya turtle is penyu. Tak apalah. Dah salah. Tak apalah. Dalam Aku liputan tanya- hari ini di FYP apa? FYP Report. Kan baru. Ini. Sabar. Jadi Aduh. beritanya adalah seorang wanita berumur 41 tahun telah 41 je. telah memenyukan sebuah kereta Memenyukan. di dalam multi-story car park di Woodlands. Tak. Korang boleh imagine tak? Aku tak boleh brain. Macam mana dia boleh turtlekan tu kereta? Itu yang polis tengah nak check. Tapi aku deduce aku Sherlock Holmes sikit Oh, kau deduce, Imagine lah macam mana. Dia nak turun daripada ramp tu, Okay. tapi dia dah mount curb tau. Bila dah nak pusing. Okay, Kau tahu kan nak kena turn what? Ke tepi So tu. dia start mount curb the first turn. Then dia Okay. terus tekan je accelerator, naik pump. Kau cakap apa? Accelerator. Tak, tapi dalam gambar turtle dia straight tau. Kalau dia Iyalah. tengah, kalau dia belok curb, dia will macam gini apa Kalau tepi. kau- Kau tak Betul? tahu downforce dia Ya, macam macam mana. mana. Kalau kau nak ikut science dia downforce, dia terus tau, dia macam slide. Dia macam Pythagoras theorem kan. Sama juga dia punya tu. Aku dah ikut Pythagoras science theorem, ni dah leceh tau. Aku nak berbual science teori tau. Dia pusing, dia Ah. mount curb. Dia dah jatuh gini, kan dia slide bawah. Tu pasal straight. Kau mana tahu semua. Korang Kau kalau scientist. turun slide apa sengit? Sengit Syul. Oh kau turun slide saja. Betul. Patut jalan kau sengit. Dia dah gini. Tapi kalau kau fikir balik, busy kan. Turun kapak boleh sampai turtle. Jadi gitu kalau pasal accident, macam bapak aku baru-baru kena accident lah ni. Ni bapak legit, kau? ni legit. FYP Legit report. Ni legit So dia dah break, tak kena kereta depan, dah okey lah. So Okay. female driver juga daripada belakang, Cuma belakang lah. laju gila, langgar bapak aku. Sekali dia dah langgar, pam. Lepas tu terus dia tekan accelerator lagi, dia langgar lagi, tahu tak? Tak cakap, rasa dah kancong lah aku rasa. Oh, dia fikir dia nak So break that's the, aku rasa orang dah termangkut dah nak turtle kan. So dia macam terkancong, dia macam tekan lagi. Tersalah tengok break lah. Over. So, Dari- Semua apa ada dia ada shit tak cataract cover lah? ni. Driver dia ada cataract lah. Betul. Dia nak tekan accelerator, dia nak tekan brake, dia tekan accelerator. FYP Correct, report. FYP report. Okay, so selanjutnya Berita Ni seterusnya. aku tak tahu nak ketawa ke nak apalah. Tapi ni okay. Aku baca ini dalam English
A woman in Brazil fell into a manhole after its cover unexpectedly gave way beneath her. Apa? Tak, dia lagi kekek kalau korang tengok ni video. Oh, ada video. Ada video tu. Sebab ni perempuan, dia jalan, dia tengok handphone. Jalan tengok handphone. Dia masuk dalam bro. Kacau. Dia kena close line. Ini bukan turtle, ninja turtle. Ninja turtle. Macam mana kau jalan? Tapi masalah dia, kenapa dia punya Manhole longgar. Dia punya manhole dia macam tu? Apparently, the manhole tu was improperly repositioned after 2 suspected metal thief allegedly moved it during the night. Oh. Jadi dorang pencuri dah Salah pencuri jatuhkan lah. benda tu. Dorang tak dorang tak letak balik Pasang balik betul-betul lah. Dia just Dangerous. dangerous lah. Masuk bro, masuk terus punya. Kena mak aku. Dia kena close line dulu. Kena mak Kau aku suka ke kau apa kan? Rabak tu. Kalau kena mak aku, jalan tak tengah-tengah handphone kan. Bos kekek tadi. Mak, mana mak? Tiba lah. Dia macam, Mak. Baru. Oh, mak. Hilang jumpa balik hilang lagi. yang aku pelik ni, okay lah, tak apa lah. Memang ada kamera banyak lah kat sini lah. That's why diorang boleh bikin video sampai ada berapa angles tu ni. Kecoh Angle tu. siut. Tapi kecoh. Aku tengok ni, at first aku terkekek lah. Aku fikir macam ni maybe macam bedek-bedek punya. Sekali memang real lah saya. Masuk Ya, lu. tapi dia kena close line dengan longkang tu. Manhole punya cover tu. Jatuh. Dia dah jatuh Ya, tu. halfway through terus kena close line. Sudahlah. Astagfirullah. Aku dah imagine gitu tu. Kena bangsa kalau Dan ke apa kan jalan kan. Pak. Hilang. Hilang. Tak dagu. Jatuh lagi. Aku cakap, hooray. Okay. Baru Jadi the lesson is jangan tengok handphone lah. Betul, fokus guys. mana korang Fokus gerak. lah when tu. walking please. Okay. Aduh. Okay, so berita Berita seterusnya. seterusnya. Apa ni? Oh, strange figure spotted. Tapi strange figure is itulah. Makhluk halus di Malaysia. Property listing for condo unit put up for rent. Tapi nampak bayangan-bayangan hitam. Ada sosokan lah kira. Ada sosokan. sosokannya. Sister ngesot. Suster ngesot. Suster Tapi ngesot. ni aku macam rasa macam AI pun ada. Sabar, dia belum habis. Belum. Kau tahu listing dia berapa? Berapa? 1 bulan. Oh. 2.9k my friend. For rent. RM1. Yalah, RM1 lah. Tinggi tu. Oh tinggi. Tinggi. Per month. Listing dia Peman tinggi saya. per month. Listing dia dari September 24th 2024 sampai sekarang tak ada orang. Ya tu. Kalau kena Habis, aku tak nak. Saya tak habis dah imagine. ada sosokan kat dalam. Sosokan dia. Dia jangan pasal ni je. Kalau Dan kat dalam tu. Aku lagi Terus tak ada. Aku kalau kat dalam aku share. Dah share. tengah nyangkung tu. Ya. Confirm. Sosokan. Betul tak betul ni sosokan? Sampai Ya. sekarang. Eh, di sini. sure lah. Ya. Kau Rumah imagine aku kalau kau gini- tapi hitam. Botak kan? Lagi botak. Aku benda Seram gini je. aku suka ni. Raib ni semua. Habis Dia duduk sana je. Diorang snap habis terpost. ni gambar lah. Sure Bukan lah. video lah. Gambar it's all the gambar. You see the inside the 2 tingkat tau. okay. 5 bedroom. 5 bedroom 2 tingkat. 2 tingkat. Orang rasa kenapa ni benda? Aku rasa rumah kosong lama lah. Kepada semua sang paranormal yang tahu. Yang sang Taruhlah dalam paranormal. komen apa yang korang Korang fikirkan. jangan tolong komen AI lah. Dia AI aku pun tahu saya benda tu AI. ni- Tapi masalah dia kalau korang rasa benda ni macam betul kan. korang komen lah. Tolong Ya tu. tolong kita. Cakap benda-benda gini kita tak mahir lah Tak mahir. Tak oi. mahir. Kita nampak Ya. benda kita very Saya. orang cakap senang percaya tu apa macam. Terpedaya. Senang terpedaya guys. Kita senang terpedaya. Kita nampak tapi kalau Dan Aku nak ada dalam aku keluar. Aku dah kalau ada. Dan cakap Dan- sikit aku nak kena macam fikir 40,000 kali baru aku macam Kau tahu apa kita buat macam mana. Tahu dah macam mana. Biasa lah. Berita selanjutnya Bobby. Berita selanjutnya. Di mana ya? Buka apa bunyi? Bunyi apa ni? FYP. FYP mana ni? Yang ni Apa? Ya. Berita selanjutnya. Tentang Tentang lembu. ini dah mana dah? Cari. Lembu. Tadi ada tu ni dah. Bangladesh buffalo bear uncanny resemblance to the certain
US President. Tu aku. Oh, aku nampak tu. Dia letak apa? Sama lah, Dia Iran embassy in Russia called the Buffalo Poor team on X, claiming it looked upset and being likened to the president. Orang sikat rambut dia tu. Ya. Rambut blond lah. Tapi kau tahu ni lepas ni dah dikorbankan kan kambing ni. Lembu ni. Oh, serius? Oh, is it? Untuk raya haji. Wow. Kan nampak. Mahal tu. Ya tu. Tu rambut mahal je kan. Kan diorang buat pakai last time. Ini kira dendam ya. Dendam Ini dengki US ni. Dendam tu. Dia bukan dengki tau. Ni kira dendam tau. Dia tak nampak orang dia nak samakan tau. Aku dah tahu macam ni. Dia Aku buat macam nak kecoh. dendam siapa. Aku dah tahu. Kepala otak. Kita botakkan. Ya. Aduh, ya Allah. Tapi macam gini report apa sih tak masuk akal tu. Kelakar. Untuk aku macam kelakar. Pasal like macam dorang Gini pun boleh jadi go news, the extra mile lah. Ah, To yeah, gain exactly. attention lah. Correct. Bukan Nasa. FYP tu. sekarang macam pelik-pelik lah. Betul. Ya. Pelik-pelik sangat lah. Jadi kalau ada ini FYP yang korang tahu kan, kita nak tahu juga Yang apa yang korang kelakar ke? Yang kelakar. korang bagi kita link lah. Kasih kita link, kita nanti buat dalam FYP report. Betul tu. Kita report untuk korang. Aku just tak boleh ni tu. Tak One boleh more round. brain tu. Okay, So, kita macam buat orang. ada banyak. Okay, so Kita check lagi. kita tengok lagi apa. Kita scroll. Kita tengok apa lagi FYP kita yang kita boleh bincangkan. Ya. Okay tak, aku ada satu ni. Okay, so nak kena juga. FYP reports. Social media agency brand Talk owner says he can't repay 3 businesses seeking $39,177 in refunds at the moment. Kau tahu cerita pasal ni tak? Apa tu? Yang this brand Talk ni, dia kira kan macam tak cakap. Oh, that particular guy. That guy, yes, Oh, correct. okay. Dia try to it's a marketing punya company lah. Then after that dia tak fulfill apa yang disepatutnya fulfill in the contract lah. Let's say 20 video dia fulfill cuma 2 ke 3 video. Ni dah case paitau je ni. Ni bukan paitau sah, ni tipu je. Scam Ni ni. scam tu. Tapi dia dah come forward kan. Dia dah kata Dia cakap dia dah come forward Dia lah. dah kena sound. Dah kalau aku pun kena come forward, kau tak dah kena sound tak come forward dah boleh kelak. cari Dah. Kau kat Singapore lagi. Berapa dia charge juga satu ni? Ada nampak? klien. Ada 9,000, ada 10,000, ada 15,000. Yeah. So there's a lot of Payah panggil kita semua. bagi kita kan. Senang. Kau nak DM pun boleh. ssbd.cast. Settle. Kau DM, then kita reply. Ya. Cepat selit. Boleh. Lagi bagus. Promo lah, promo. Yeah. Lagi. Lagi, siapa lagi? Aku ada satu Ada. serius ni. Tekan. Okay. Mana-mana? Ni Tu. FYP reports. Beyond the physical injuries, ini baru-baru happen kat Singapore. Okay. Okay. A group of girls was found beating a girl at Orchard Car Park. Okay? Korang ni kan, as parents korang fikirkan lah. Ni budak perempuan ni ada video lah, korang boleh check Instagram. Nampak video. Satu budak perempuan ni kena bantai guys dengan 5, Kena 6. Yodisa kira. Yurisa Yodisa. Kena kelompok ramai lah kira dengan perempuan dekat kapak tau. And it's a Dia very young girl. perempuan lah. Perempuan, semua perempuan. And the okay lah. youngest assailant is 12 years old. Mak 12 tahun. 12 tahun. Between 12 to berapa? Tak, 12 is what? Primary 6. Premises lah. Premises lah. Aku 12 to 16 if I'm not wrong. yang Belajar 12. lah PSLE. Tu lah. Yang So kau tengok benda-benda gini jadi kan. Korang fikir kita parents kita tahu parents punya Bobby ni. tahu lah Bobby Bobby ada banyak Bobby dah anak kahwin dah actually. 20 tahun. Dia nak cakap je. Korang try imagine banyak case also yang budak-budak lari rumah ni. Ada ada link tau benda-benda gini. Dia orang lari mungkin pasal kena bully, kena bantai ramai, dia tak nak balik rumah pasal kena pergi sekolah. Ada yang dah hilang, dah jumpa balik terus. hilang lagi. Tu apa? Itu kira Dia macam kalau dah Discord lah. jumpa hilang sama orang lagi hilang, aku kira macam apa saya kata buat. Kalau macam dia hilang, lepas tu the next news dan hilang, aku kira apa. Aku lagi. Hilang tak apa. So yeah guys, ni one of the news that happened recently. The budak perempuan yang kena bantai tu sampai masuk hospital, sampai lupa ingatan. You know the trauma that goes to this. Korang try imagine lah budak-budak sekarang.
Korang dah kenapa 12 tahun saya. Kita 12 tahun main apa? Digimon tau. Digimon. Ni diorang dah Kita start main game Main je, game, like, main all game, those, Ni sekarang like, dah start rimbat-rimbat tau. Tapi aku fikir yang 12 tahun tu kan, confirm kes cukai-cukai punya. Dia macam orang dah Maybe keropok lah. kan, dia macam ambil kau sikit. Ambil kau. Tapi dah tak boleh lari tau. Pasal apa? Semua is recorded. Yeah, Recorded. correct. Kalau macam dulu boleh cukai-cukai. Dulu boleh betul, cukai. betul, betul. Dulu boleh Lagi cukai. dekat kapak. Kapak banyak kamera sangat. Dia kalau tak banyak kamera tak apa. Diorang sendiri yang rekod. Tu yang Itu lagi satu. kebodohannya. Korang punya otak. Awak tak tahu. What you thinking, my friend? Hai. What you thinking? Okay, aku ada Okay. satu. Okay. Salah. Dia macam krik-krik gitu Dia macam cerita boring tau. FYP reports. Man 29 lie down on Grange Road. Sekejap. Jangan sabar. Tak, pasal aku nak stopkan dia. FYP Tak payah. reports. Man 29 lie down on Grange Road to become road hump. Habis macam mana? Ada video tu. Apa 29 dah jadi road hum. Dia just baring gitu nak start jadi road hump. Dia fikir apa? Identify himself as a road hump. Sekarang by generation. Tapi masalah dia bila jadi road hump tu tangan dia sebelah casting tu. casting. On cast. Apa barang tu? Kalau tak tangan kat atas tu jadi road hump aku faham. Badan dia baring. dengan cast dia kali tu. Tak, kau tahu dia nak try dulu. First dia try basikal dekat pavement. Tu pasal casting dekat sana. Ya Dia nak try first. Allah. Ini dah kenapa ni? Dia keluar cabut dari hospital ke apa? Tapi dia cakap ni, in response query, the police said a 29 years old man was apprehended under the mental health care and treatment act. No injuries were report. But yalah, I mean selamat yang orang kat depan tu dia tak langgar. Dia main macam langgar nampak. je, habis. Kalau aku Nampak rasa macam dia kalau kan? kau. Sudah kena Ada langgar kata tu. Aku dah agak. Dah langgar. Aku Dia kira langgar. Terus aku kau tahu dah apa tak? Tu pasal turtle tu perempuan tu. Dia tak tahu pasal dia punya tu kan. Jatuh dia macam mana kan. Scientific way punya. Tapi tu lah. Okay. Dia. Ni aku tengok kecoh sikit lah. 8 students were left stranded 30 meters in the air after their roller coaster ride malfunctioned in Texas. Oh. They were rescued after a 4-hour operation. Oi. 4 hour 4 jam tu. Dia macam gini ke? Dia upside down I think ke? dia tengok atas lah, diorang tengok atas. Oh, tak okey lah. Atas okey lagi. Kalau kau yang macam kau Terbalik. Terbalik tu. Mati tu 4 jam. rabak tu. Darah kau dah ni. Dah. Dah sampai kat rambut tu. Dah sampai kat rambut. Dah terkeluar colour semua lain. Wah, rabak tu. 4 hours. Ui, kecoh tu. Tapi ni confirm dapat tu lah. Aku rasa dapat apa compensation lah ni. Ni sama macam Compensation. apa tau. Apalagi dah, kalau aku dah ada trauma Sel. Dia macam dulu ada satu. Oh tak lah. Dia gini lah Gini weh. tu. Mana? Dia gini weh. Vertical lah. Oh, vertikal lah. Vertikal kira okey lagi lah. Boleh santai. Actually, tu. okay. Betul juga ah. Boleh santai, santai. Boleh buat podcast Zul. Sampai dia tak situ. Dia sama macam ni dekat carnival is it dekat theme park. Theme park lah. Theme park banyak game kan. Theme park banyak game, kita pun ada game banyak hari kan. Oh, is it? Nak main game? Oh, ada game Aku macam Ada game banyak hari. Tu pasal dia macam dah Terus sedia. ada 4 ni. Tengok 4 manager botol, dah kata aku tahu. Dah Botol. tertulis. Boleh nampak Boleh nampak tak? 4 botol. Ada botol ni. Ada betul ni. Tapi nampak Dah bersedia kan? dah bersedia. Spritzer lagi. Air mineral. air mineral. Semula jadi. Oh. Spritzer. Dia satu. Spritzer. Oh, lagi. Oh, lagi. FYP report lagi. Okay. FYP report lagi. Jangan kita check lagi. Banyak FYP sangat report. FYP lah kat sini. Okay. Okay. Kau ada. Nak Kau nak pergi dulu ke? Aku masuk Okay, kau dulu. pergi dulu. Ni untuk abang-abang delivery lah. Oh, ya. An Amazon delivery driver in California was caught on camera taking a family's pet cat from their doorstep. Dia curi kucing. Curi. Obi. As in kidnap lah, kidnap lah. Kena. Kucing bukan nak curi. Dia dah hantar delivery tu, dia nampak kucing kat tepi kan, dia angkat, terus jalan. Kucing tu. Apa saya ada thinking Aku dah start overthinking ni. Aku Kira dah nak minta ransom lah. I got your cat. Minta Oh, ransom. maybe lah. Kucing, ransom. Maybe lah. Boleh juga, Boleh jadi juga. Macam aku ketuk-ketuk kau tak buka, aku ambil kucing kau jadi kau boleh answer aku apa. Tak, tapi Amazon rider tak ketuk tau. Dia just letak tekan doorbell cakap parcel dah delivered terus jalan. Terus jalan tu. Ya. Wow. Aku just tak tahu Maybe dia kenapa suka orang buat dia macam suka ni. Kucing lah kan. Dia tak ada kucing kan. Okay, aku ada satu. Go. NS defaulter who left
for Hong Kong sentenced to 6 months jail. Return so wife and child could get Singapore citizenship. Hah? Ha. Oh, sanggup dah, Dan. Macam-macam. Aku Dia datang balik so that the wife and the ni son dapat citizenship. Tapi dah Tapi default. dapat tak? Tak lah, confirm kena punya. Tak dapat tu. Dia dah cabut Exit NS. permit tak ada. Dia Apa nak tak jadi? tak border saya. Cakap korang kalau kena NS kan, pergi je lah. Kasih habis lah. Kan, bagi habis. Pasal NS, korang belajar banyak benda tu dalam NS. Betul? Kau masuk army ke, masuk CD ke, masuk polis, korang belajar saya banyak benda. Regular lah dulu. Tak maulah. Tak boleh. 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 Ya. So banyak life lessons korang learn tau time NS. Dengar. Ya tu. Aku especially suka NS lah. Banyak benda lah yang terjadi. Banyak benda yang kau tak ada buat kat luar. Correct. Yes. Kau kat luar main toy gun je kat army, kau main tembak betul. Betul. Cuma kau go for real missions lah. Exactly. Dia penat tapi worthwhile lah untuk aku. It's an experience lah kalau NS. Ya. Kasih habis. Oh, kita boleh berapa pasal NS lah Nanti FYP report. FYP report. Aku ada. Yeah. Ada. Okay, dan ada lagi satu. Okay. Yang terakhir ya. Liputan terbaru hari ini. United Airlines flight forced to U-turn over Bluetooth device named Bomb. Name apa? Bomb. Bluetooth Kira device kat dalam ni nama. aeroplane orang kena YouTube Bluetooth device, nama device tu Bomb. Dalam flight. Kenapa korang baral sangat saya taruh Bomb as a name Bahang tu. kat dalam aeroplane? Tu, wah. It's supposed to be a prank or what Ya, Then aku orang rasa. lupa lah. Tapi kau fikir kalau ni aeroplane dah U-turn, ada chance yang connect pilot. Pilot tengah nak connect Bluetooth. Alah Bomb. Pusing balik. Pilot tu orang mana? Tak, tu Bomb rabak tu. tu. Tu affect semua orang. Yes. Yang travel plans. Bukan satu affected, semua affected tu. satu flight. Padahal earpiece tau. Kalau aku betul bomkan dia tu punya muka saya. Tapi Bluetooth nama Bomb dah macam sial tu. Rabak saya tu. Tu teruk tau. Aduh, Aku macam just tak boleh sial. bring kenapa kau letak nama Bluetooth kau bom. Handphone kau letak bom tu. Hey guys, nama orang dah dengar ni benda kan. Jadi kalau Jangan buat lah please. Ya tu, jangan tu. Jangan lah. Please lah guys lah. Please lah. Leave it to It's not funny. the Sebelum original naik, name lah. Just Sebelum letak naik aeroplane, ala check. iPhone 7, iPhone 5, iPhone 5. Letak nama korang je lah cukup. Ke nama korang je dah settle. Betul lah. macam sial. Macam aku pun nak haus saya nak minum air lah. Sekejap. Tak boleh. Ni tak boleh. Tak boleh Game. Oh ni untuk game Untuk game. Oh okey. Sekarang Aku boleh. kalau game kita apa pet ni? Kita nak tukar segmen Ada, daripada ada main. game masuk game. Tak ada Ilek. Relax. Ni Best ada barang baru. Okay. Alright. So jadi kita main game yang siapa beruk. siapa baru lagi guys Siapa Okay lagi guys, beruk? jangan lupa ni game siapa beruk. Korang kalau nak experience betul-betul experience, korang check kat YouTube. It's a very visual game. Ya. So siapa yang tengah dengar kita kat Spotify, audio kan, tak ada visual kan. We will try our best lah to explain. The punya word will be said during the game. Betul. For visual, the word will be shown in the bottom corner here. Yeah. Okay. So sekarang manager dah prepare. Manager dah prepare. 1, 2, 3. Siapa beruk? Alamak ni. Kena gini ni. The word is vacuum. Babi start dulu, Bi. Okay. Okay, apakah word tu? Korang boleh tengok kat bawah ni. Yang tengah tengok kat YouTube lah. Dia electrician. Electric. Okay. Electrician. Electric. Okay. Yeah. Okay. Electric. Dok. Aku bukan gini ke? Gini. Nak gini Gini. pun. Pun boleh lah. Aku. Bising. Bising eh. Bising. Dia ada banyak brand. Okay. Susah eh. Dari orang. Apa dah? Dari orang. Dari orang. Dari orang. Kita pergi dua orang lah. Dua orang lah. dua orang. Okay, Bi. Dari orang Dia ada yang panjang, ada yang pendek. Oh, betul juga. Okay. Dia
Ada yang kuat, ada yang lemah. Betul. Okay. Dia ada yang wire, ada yang wireless. Boleh. Boleh. Okay. Dia pakai Bluetooth. Bluetooth. Bom. Bluetooth. Bluetooth. Tak dengar Bluetooth. Dengar Bluetooth. Nama bom. Nama Bluetooth dia bom. 1, 2, 3. Siapa beruk? Ya, terpaling beruk. Pakai Bluetooth. Ada apa buat dia? Guna vacuum. Vacuum. Pakai Bluetooth. Memang betul Bluetooth. Memang Bluetooth ada. Tapi kalau vacuum pakai Bluetooth pun macam cool juga Cool. Tapi memang actually pakai Bluetooth pun ada. Ada? Yang robot vacuum Oh, that is Bluetooth pun ada Bluetooth juga kan? Jap. Dan tengah minum air Ya. Dia ni responsible user lah. Tak jawab. Ada lagi sikit tu. Apa ni? Manager kau tengok. Boleh lah. Okay, what's the next word? Korang boleh check out on YouTube punya video kat bawah tu. The word is Korang boleh Trump. dengar kat Spotify. Alamak, air pula keluar. Air pun tumpah. Apa ni? Oh. Okay. Sekarang start daripada Dan lah. Okay lah. Ya. Nah, start daripada Dan. Dia gemuk. Ha? Dia gemuk. Dia gemuk. Oh, dia orang Dia orang oren. Dia bulat. Dia pakai baju. Okay. Then? Dia irritating. Oh, betul? Okay. Fair enough. Irritating. Dia ni banyak word lah. Dia sembrono. Sembrono apa? Sembarangan kita. Macam gitu. Sembarang. Oh, technically. Dia pakai seluar. Wah, ni susah je ni. Lagi satu round dah, satu round. Tak ada. Tak boleh 1, Alamak. 1, 2, 3. Siapa beruk? Alamak, aku point Kau kat 2 Bobby. point Bobby Dan Bobby paling banyak kan? So kalau salah siapa? Kalau salah semua minum Tak. Cengkau. Kalau salah siapa yang point salah minum kan? 1, 2, 3. Siapa beruk? Aku beruk. Yeah. Dia point aku. Kita minum kan? Baik Baik Alright. Lu dah cam pasal. Ya. Dia bulat. Dia bulat. Bulat saya. Tapi betul tu. Dia Dia sembarang. Dia sembarang. Dia memang sembrono. Aku kena play by ear hari ni. Yeah. What's your second one tadi? Dia sembrono. Lagi? Firstnya is dia bulat. Kan? Okay. Let's go one more. The word is turtle. Oh, lama. Okay, ni word memang Just tak dulu lah. memang best lah. Kapak. Boleh? Boleh lah. Boleh. Dia ke sini. Dah. sini. Sini ya. Dia berpasir. Dia kadang-kadang kat darat. Dia bergerak. Wah, susah sebenarnya. Ninja. Jom. Aduh. Dia ada nama artis. Nama artis. Hmm.
Okay, boleh. Boleh? Dia keras. Okay. Technically lah. Kenderaan. Okay. Ni dah Dah. Dah cukup, Dan dah last kan. Kau cakap apa Dan? Kenderaan. Kenderaan. Okay. Siapa beruk? betul lah. Betul lah. Zul. Perkataan dia Tapi turtle. tadi aku dah nak pilih kau saya. Aku sengaja cakap gitu. Pasal Leonardo kan kau cakap ninja. Nama artis. Ah. Got it. Ya. Got it. Bila kau cakap ninja aku dah cakap, ui cepatnya dia ninja kan. Tu aku cakap, boleh susah sikit lah. Dia ni buat turtle lah. Tapi Dan dekat lah kenderaan. So Tapi Dan tengah, dia aku pun cakap kapak tadi. Ini serius bukan mamen Aku nak ni pergi toilet ni. Bukan depan tau, belakang aku tengah tahan. Sabar, kaca kulit lu. Tak mau tak kencik siap. dah jadi thumbnail duk kau terkencik sih. Kalau Siap. betul-betul terkencit kan. Kita mau caw siap. Tempat orang siapa Apa orang macam ni. Dia dah sudah beruk. Siap. Masih recording tau. Tengah recording saya. Tengah scrubbing saya tu. Kamu apa? Kayak cuci kopet tai kamu. Okey lah asal. Tunggu Dan. Sebenarnya tunggu Dan. Ini kita air kan. Kita kena minum berapa liter satu hari 2 liter. Bagi dulu 6 liter. 10 liter. 6 liter Aku tak boleh minum ni. Okay lah. 10 liter 8 cups a 8 day. cups lah. 8 cups Ya. ni kampung hang. Satu cup tu berapa? Satu cup tu about aku rasa 400 ml. Is it? About there I think. Tapi selalunya kalau NS selalu minum Ini satu botol 2 liter. asa 2 liter kan. Sudah ada Triple H tu. The 7 core values of the SAF is. Dia kena. Kau masih ingat 7 core values? Tak ingat lah. Okay, siap. Apa saya nak ingat? Aku tak ada nak call saya. Yeah. Core value kan? Dia tulis 7 core values. Okay. Alright. Lagi. Three. Oh lagi Lagi. Alright. Marah. One more round. Dia mau kita kena tu. Manager fair. Dia tak ada aim siapa-siapa. The word is in-law. Boleh. Okay. Oh lama. Aku start dulu Fuh. Okay. Susah so ni. Barang leceh. Barang leceh. Tak boleh lah cakap gitu. Okay. Aku take back. Boleh. Boleh kan? Aku rasa. Boleh. Just go je. Gue minta maaf ya. Mus punya. Tak ni tak. Aduh, kau dah spoil. Tak ada. Tak tahu apa. Korang tak tahu apa. Siapa beruk Ego. Ego Yeah. Then Aku tengah fikir, sabar. Tengah tak boleh fokus Syul. Aku tak fokus benda lain ni. Sabar. Tadi apa? First lah? barang leceh. Then ego. Susah Syah. Apa Dan? Tak ada minit Dan. Cepat Dan. Timing. Masalah. Susahkan. Susahkan. Okay. Menyenangkan. Ambil hati nampaknya ya. Okay. Hari Raya. Okay. Hari Raya. Hari Raya Haji. Hari Raya Haji. Kau dengar ni Hari Raya Haji kau. Hari Raya Haji. Okay. Then Dan macam terbira. Terkencit. Jangan cakap. Aduh. Jangan cakap. Apa Syah? Cepat sikit. Dan cepat sikit. Festival. Festival. Okay. Just kalas. Aku
Who you want to marry? Merry Christmas. Masakan. Okay, Okay. kan? 1, 2, 3. Siapa beruk? Dan kau? Ya, saya. Betul-betul jadi nyari dia jadi beruk ah. Guys, habiskan lah. Aku lagi toilet. Nampak. Ini serius. Okay, guys. Ni semua kita sponsored by Kita minum. DB Design Box Private Limited ya guys ya. Okay guys, so this episode is brought to you by Design Box Private Limited. Shape your space, realistic quotation and practical renovation. Code SSBDDB5 to enjoy 5% off total quotation and also a free upgrade to HK Aventus Bloom Hinge. Yeah, then you will get free 3D rendering for all Kapan Tree Works, free Compact Plus sync cover for Compact Plus client, limited to the first 20 sign-ups only. Contact them at 80762245. 80762245. Don't forget also to follow them on IG and TikTok at Designbox SG. Dengan sekian dan nak pergi toilet. Thank you guys. FYP report guys. Yang baru ni Yeah FYP. guys, takut nanti terkincit guys. Ah.